Dua individu didakwa di Mahkamah Session Klang hari ini berikutan kematian seekor anjing bernama Rocky di Taman Teluk Gadung Indah pada 29 Julai lalu. Muhammad Syahizam, 24 tahun, tiba di Mahkamah Klang kira-kira jam 8.45 pagi tadi. Turut mengiringinya, pendakwa bebas Firdaus Wong Wai Hong difahamkan Syah akan dituduh mengikut Seksyen 29-1-E Akta Kebajikan Haiwan 2015 Akta 772 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 29-1 Akta sama jika sabit kesalahan. Manakala wanita yang mendakwa sebagai pemilik Rocky sebelum ini, Rohini Devi, tiba pada jam 8.40 pagi. Media melaporkan wanita berusia 40-an berkenaan dijangka berdepan beberapa pertuduhan di dua mahkamah berasingan. Berdasarkan sistem kehakiman, pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibacakan pada jam 9 pagi.